Kenapa bulan Ramadan seringkali dikaitkan ataupun diperkatakan tentang bulan Al-Quran? Menarik apabila perbincangan yang kita bawakan melalui muka surat 28 surah Al-Baqarah, yang di mana apabila Allah menggandingkan Ramadan dan juga Al-Quran. Ini bermaksud setiap daripada kita kemungkinan komitmennya tidak sama. Bagaimana kita memberi kepada Allah dalam kuantiti yang agak sedikit berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi Allah mendatangkan kepada kita satu bulan yang di mana tidak ada gangguan syaitan, yang ada hanyalah bagaimana kita nak berlawan dengan nafsu kita. Jadi Allah memberikan satu bulan yang dikaitkan dengan Ramadan agar apa? Agar kuantiti dan kualiti yang kita beri komitmen kepada Allah tu 100% boleh untuk sampailah Ramadan akan datang. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan satu peluang dan juga harapan untuk sama-sama merasai syurga Allah dengan berkat dan kedatangan Al-Quran.